Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kita bertemu lagi di episod khas Ratna Kata Intan pada kali ini dan bersama dengan saya, Muhammad Adi bin Harun, hos anda pada hari ini. Dan pada episod khas kali ini, kita ingin mempromosikan satu acara yang akan berlangsung tak lama lagi, iaitu Larian Mapa tahun 2026. Seperti tahun lalu, kita telah pun menyaksikan sambutan yang amat memberangsangkan untuk Larian Mapa tahun 2025. Pelbagai ragam dan pelbagai peringkat umur yang menyertai Larian Mapa ini, daripada kanak-kanak hingga dewasa. Dan ada yang juga saya saksikan tahun lalu, ada yang memakai kostum superhero, berlari sepanjang larian. Dan pada tahun ini kita kembali lagi untuk Larian Mapa tahun 2026. Dan bersama-sama dengan saya untuk mempromosikan Larian Mapa pada tahun ini, saya memperkenalkan Encik Kasim bin Muhammad, Peronel Latihan Kanan, Pusat Pengajian Ekonomi dan Kewangan Awam Intan, yang juga merangkap Jawatan Kuasa Reruai Larian Mapa tahun 2026. Assalamualaikum, Encik Kasim. Waalaikumsalam. Terima kasih atas jemputan pada kali ini. Dan Alhamdulillah, melalui siri ini kita cuba kita kongsikan, promosikan Larian Mapa untuk tahun 2026 ni. Terima kasih atas jemputan yang dipanjangkan. Baik, terima kasih Encik Kasim. Okay. Baik, Encik Kasim, kita terus kepada soalan kita yang pertama lah. Okay. Mapa itu sendiri adalah untuk kita, Larian Mapa ini adalah untuk mempromosikan majlis Mapa itu sendiri, Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam. Dan tahun ini kita laksanakan Larian Mapa tahun 2026. Jadi boleh kongsikan kepada kita sedikit tentang objektif utama Larian Mapa tahun ini. Silakan. Terima kasih, Adib. Okey, sebelum kita pergi kepada Larian Mapa itu sendiri, pertama saya nak bawa pengetahuan pendengar berkenaan Mapa itu. Setiap tahun, kalau ikutkan kali ini tahun ke-21, Mapa telah diadakan. Ianya merupakan platform Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama-sama dengan penjawat awam untuk menerangkan apresiasi kerajaan, menerangkan hasrat kerajaan, menerangkan objektif kerajaan berkenaan dengan apa yang kita nak laksanakan. Jadi Intan mengambil peluang tersebut, di mana biasanya Mapa diadakan pada bulan 8. Setiap tahun lah kalau kita tengok. Jadi sebelum daripada acara kemuncak Mapa tu, kita adakan satu larian, di mana kalau kemuncak tu kita mengumpulkan semua penjawat awam, tetapi sebelum itu juga kita bawakan semua penjawat-penjawat awam ni, termasuk yang bukan penjawat awam juga, untuk mempromosikan gaya hidup sihat. Jadi itulah kita ambil apresiasi tersebut untuk kita laksanakan satu larian lebih kurang 2-3 minggu sebelum hari kemuncaknya. Kita adakan larian. Selain daripada gaya hidup sihat, kita dapat juga memupuk semangat perpaduan, semangat kesukanan. Sebab kalau kita cakap sukan ni, dia menyatukan semua bangsa ke, agama ke, fahaman dan sebagainya. Jadi kita ambil ruang tersebut untuk kita promosikan Mapa, dan dalam masa yang sama melalui Larian Mapa. So itu objektif dia sebenarnya, kita laksanakan Larian Mapa ni. Itu yang saya nak dapat sampaikan dululah. So Mapa tu kemuncaknya, sebelum tu kita ada acara sebelumnya, iaitu larian. Yang itu yang kita nak cuba sampaikan. Jadi kalau macam tahun lepas, saya rasa ada pelbagai siri lah. Okay. Kalau untuk dari segi larian ni kan. Jadi Okay. tahun ini kita ada berapa siri tu untuk larian? Kalau tahun lepas kita pergi ke setiap zon. Contohnya kita pergi kepada Johor, kita pergi kepada Sabah, Sarawak dan sebagainya. Namun mengambil kira keadaan-keadaan terkini yang berlaku di dunia, masalah ekonomi dan sebagainya, pada tahun ini kita cuba kecilkan sedikit dia punya penganjuran dia. Kalau saya dapat kongsikan di sini, pertama kita adakan di zon utara. Di zon utara kita laksanakan di Sungai Petani, Kedah. Kalau itu kita jadualkan pada 11 hari bulan Julai, yang lebih kurang dalam sebulan daripada hari ini. Dan kemuncaknya di Dataran Putrajaya, yang kita tentatifnya, setakat ni bukan tentatif dah, memang confirm, kita akan adakan pada 8 hari bulan 8. Tarikh yang cantik tu, 8 hari bulan 8. Jadi dengan adanya pada tarikh hari 8 bulan 8 tu, kita bahagikan pula kepada beberapa kategori. Kalau sahabat saya promosikan, dia punya posternya. Kalau kategorinya kita ada 3 km, ini biasanya melibatkan family lah, bawa anak dan sebagainya, dekat lah sikit kan, nak bawa isteri dan sebagainya. Lepas tu kita ada 5 km, ni pun orang kata macam fun run juga, kalau kita kata bawa anak dan sebagainya. Tapi untuk runner-runner yang hebat-hebat ni, dia pergi 10 dan juga half marathon. Kalau full marathon ni 42 km, so dia pergi 21 lah, separuh daripada itu. So itu adalah tarikh dan juga
kategorinya pelaksanaannya macam mana. Yang itu setakat ni lah, dan insya-Allah kita dapat realisasi dan kita cubalah pelbagaikan dengan ramai penyertaan dan sebagainya. So itu yang saya dapat kongsikan untuk penganjuran pada tahun 2026 ni. Saya kira tahun lepas macam tak ada kan half marathon ni kan. Rasa tahun lepas tak ada half So marathon. tahun ni baru kita Tahun ni kita akan cuba perkenalkan half marathon, dan kita tahu dekat luar ni pelari memang banyak. Memang kalau dengar pasal larian aja orang mesti suka. Bukan semestinya nak menang, sebab dia punya jiwa tu nak lari. Kalau kita tengok contohnya Standard Chartered, kalau buat sampai 40 km 2-3 pagi dah penuh orang dah. Jadi kita nak macam tu juga, tapi kita belum sampai full lah. Mungkin insya-Allah tahun depan kita pergi full marathon. Kita cubalah, tapi tahun ni kita pergi separuh dululah. Macam tu. Kita Okay. test lah, Kita test lah dulu kan, kita tengok dulu. macam mana kan bendanya. Jadi kalau macam kita nak buat larian ni kan, mesti ada cerita dia. Apa naratif sebenarnya kita nak buat larian ni? Apa arah kita? Apa sebabnya? Pertama, kita nak tengok perpaduan lah. Perpaduan tu penting. Sebab dalam Malaysia sekarang ni, yang Amat Berhormat Perdana Menteri mempromosi ataupun kerajaan sekarang ni, Malaysia Madani. Dalam aspek madani tu ada keprihatinan, kesejahteraan, kesepaduan dan sebagainya. Jadi kita nak bawa semua rakyat ke arah situ. Sebab macam mana saya cakapkan pada awal tadi, sukan ni dia menyatukan semua orang kata semua bangsa. Semua bangsa, semua agama, semua fahaman, tidak kira fahaman politik. Kalau kita tengok contohnya, katalah Malaysia masuk Piala Dunia. Katalah, sebab sekarang ni tengah musim Piala Dunia baru mula hari ni. Katalah Malaysia masuk Piala Dunia, yang pergi sokong tu tak bawa bendera parti pun. Dia akan bawa sebagai rakyat Malaysia. Sama juga. So dengan MAPA tu, kalau kita cakap penjawat awam dia yang pergi. Tetapi untuk memastikan penjawat awam ni menyampaikan hasrat kerajaan, menjadi menyatu padukan rakyat, jadi kita pergi larian. Larian ni bukan untuk penjawat awam sahaja. Orang bukan penjawat awam pun boleh masuk. Jadi dia tahu apa yang kita nak sampaikan, lepas tu apa dasar kerajaan. Mungkin penjawat awam boleh sampaikan di situ, tapi yang paling penting perpaduan. Menjawab kepada apresiasi Malaysia Madani itu sendiri. Itu yang paling utama sendiri. Semangat kebersamaan, semangat kesukanan dan sebagainya. Dan yang paling penting tu gaya hidup sihat. Sebab nak lari ni penjawat awam mesti sihat. Kita contohnya kalau macam katalah orang kata anggota penguat kuasa, BMI dia lebih, jadi nak kejar orang jahat macam mana? Jadi sihat tu yang paling penting sekali. Perpaduan, sihat, dan ianya menyokong kepada apresiasi Malaysia Madani dekat situ. Jadi acara 21 km tu tadi, macam baju yang saya pakai ni 21 km lah 21 kilometer ni saya tak ada baju, nanti saya mungkin 42. Belum lagi lah. Tapi mulanya pukul berapa tu kalau 21? Kalau mulanya, kalau macam biasanya awal pagi tu? Biasanya yang jauh ni awal pagi lah. Kalau kita tengok dalam poster, dalam pamphlet yang nanti kita boleh edarkan, kalau kata 3 kilometer tu dia mula 7 suku lah. Sebab nak bawa anak macam tu, itu lebih pada keluarga. 3 dan 5 ni 7 suku, 7-10. 7 lah orang kata. Untuk 10 km ni pun 7 pagi, tapi untuk 21 km dia mula pukul 4 pagi. Awal. So pukul 2 pagi tu dah kena datang lah. Untuk persediaan, untuk stretching dan sebagainya. Sebab kita tak boleh terus pukul 4 pagi nak berlari ni, boleh pengsan ni. Jadi kita kena awal lah. Sebab perjalanan dia jauh. Itu waktu mula dia lah. Jadi sepanjang larian MAPA di Putrajaya ni, mesti ada aktiviti yang akan dilaksanakan lah, dijalankan support kan. lah, Ada support. Mungkin ada reruai ke, ada gerai makan ke, kan. Booth-booth yang kita akan buka. Apa tarikan menarik untuk orang lari, join larian MAPA ni? Sebab kita tahu yang lari ni kadang-kadang bapaknya, anaknya tunggu bapak, isteri. Jadi kita tak nak dia orang ni rasa bosan. Jadi dengan adanya larian MAPA ni, kita juga ada beberapa acara tambahan. Contohnya kita adakan jualan-jualan reruai. Reruai ni kita ada pelbagai. Sekarang ni kita dalam usaha untuk mendapatkan penyertaan lah. Tapi yang paling penting, sama juga dengan hasrat lari ni, iaitu menyokong apresiasi Malaysia Madani, kita bawakan juga jualan rahmah. Jadi kalau kata sambil tunggu anak sambil tunggu suami lari ke, boleh pergi nak beli ayam ke, nak beli daging ke, nak beli benda-benda yang keperluan harian lah. Jualan rahmah ni macam-macam, dengan harga yang sangat berpatutan. Kerajaan kawal harga tu, jadi dia dapat membantu pada rakyat kat situ, ambil masa kat situ. Itu yang pertama. Yang lain-lain juga kita akan bawakan juga, macam pemeriksaan kesihatan. Kita bawa daripada Hospital Putrajaya, berlari, kalau tak nak berlari, cek sihat ke tak badan ni.
Itu yang kedua. Lepas tu kita bawa juga Kementerian Pengangkutan. Kementerian Pengangkutan akan promosikan lesen percuma untuk B40. Okey. Dan kalau ada ruang kita boleh tukar helmet. Tapi ni tak confirm, tapi lesen tu insya-Allah akan ada. Itu dari pergi segmen kerajaan. Dan lain-lain lah kita akan bawa macam penjualan food truck dan sebagainya. Dari segi segmen swasta juga, keutamaan kita pada barangan sukan. Okey. Contohnya kita cuba sedang cuba bawa Sport Direct. Jual lah pada harga yang berpatutan. Kita bawa kita bawa Decathlon contohnya. Tapi dalam usahalah untuk itu. Dan insya-Allah juga kita akan ada ruang untuk aktiviti-aktiviti seperti mana futsal kecil ataupun yang pickleball dalam ruangan yang kecil lah, ataupun ujian-ujian kecergasan dan sebagainya. Kita akan cuba bawa itu supaya dia orang ni yang habis awal, yang nak menunggu orang lain berlari tidak rasa bosan. Dan ada juga jualan minuman dan makanan lah di situ. Tu acara-acara. Selain daripada itu juga ada juga persembahan artis. Okey. Tapi artis kita tak tahu lagi siapa. Tapi adalah, bukanlah yang tak dikenali. Okay. Yang dikenali lah. Dan kalau ada ruang juga, kita akan ada cabutan bertuah. Itu yang saya nak dengar tu. Yang kita ada cabutan bertuah. Dan kalau dapat hadiah yang best-best, kita ni, tapi hadiah ni kita belum final lagi lah. Ya, tahun lepas menarik juga tu hadiah utama. Tahun lepas menarik hadiah utama. Tahun ni kita cuba, kalau boleh bawa, kalau kita dapat sumbangan yang baik dan sebagainya, kita bawa. Kalau dapat kereta, mana tahu, kalau ada lah. Kita cubalah sama-sama untuk mempromosikan dan dapatkan hadiah tersebut. Saya nak balik kepada acara tambahan tadi. Okey, kita memang kemuncaknya pada 8 hari bulan 8, iaitu larian. Tetapi sebelum daripada 8 hari bulan 8 tu, 2 hari sebelum tu akan ada hari kit collection. Race kit collection. Dan semasa race kit collection tu juga ada juga jualan reruai. Dan 40 gerai yang akan ada di situ. Race kit collection ni di auditorium berhampiran dengan Dataran Putrajaya juga, Auditorium Tun Azizan kalau tak silap saya, dalam tu. Selama 2 hari, dan kita akan letak juga pelbagai jualan dan sebagainya di situlah. So 3 hari lah, Khamis, Jumaat dan juga Sabtu. 3 hari tu. 2 hari tu untuk pengambilan kit, dan hari sebenarnya adalah pada hari Sabtu. Kalau kita nak join larian MAPA ni kan, so sudah tentu akan ada pendaftarannya. Betul. Jadi kat mana kita nak daftar ni? Okey. Cik Kasim. Kalau nak menyertai larian MAPA, pertama kalau kita search dalam Google pun jumpalah. Okey, tetapi platform yang lebih sebenar ataupun lebih betulnya adalah dalam Ticket to You. Ticket to You. Ticket to You, once you click Ticket to You tu, masuk dalam tu ada berbagai acara. Dan salah satu daripadanya adalah larian MAPA. So akan adalah kategori di situ, bayarannya berapa. Ni adalah kalau poster yang saya akan edarkan, dia ada scan di sini. Once you scan di sini, dia akan terus direct ke Ticket to You punya laman web. Kalau tak, boleh buka dalam laman web Ticket to You dan ikutlah step-step yang ada dekat situ. Tu yang saya dapat kongsikan dululah. Okay. Baiklah. Jangan lupa kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin mendaftar larian MAPA tahun 2026, boleh layari www.tickettoyou.com.my dan search larian MAPA Putrajaya 2026. Baik, saya kira untuk episod khas promosi larian MAPA 2026 ini kita akan akhiri sampai di sini sahaja. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, jika berminat untuk menyertai larian MAPA tahun 2026 ini, boleh untuk mendaftar. Dan saya rasa macam nak tukar kategori lah. Saya boleh tukar lagi ni. Nak masuk 20, dapatkan baju 21 ni, kena lari 21 lah. Kena lari 21 km. Jadi saya rasa masih lagi sempat. Jadi kepada tuan-tuan, jangan lupa mendaftar di tickettoyou.com.my. Jadi sampai di sini saja untuk episod khas Ratna Kata Intan. Kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.